paru goreng belada. Siapa suka makan, mari merapat saya tunjukkan cara saya buat paru goreng belada. Mula-mula kita rebus empuk paru kita tu. Lepas tu saya gaulkan dengan serbuk kunyit tanpa garam dan kita gorengkan dia sehingga berubah warna. Kemudian kita tumiskan bahan-bahan yang saya dah blend seperti bawang, bawang putih, lalu cili, daun limau perut, 1 batang serai yang saya titik dan juga sedikit daun salam. Bila dah pecah minyak, masukkan garam dan serbuk perasa. Letakkan sedikit gula melaka jika suka. Dan saya perahkan limau nipis. Bila dah pecah minyak, kita masukkan kita punya paru yang kita dah goreng masak tadi. Kacau rata dan letakkan 1 sudu besar cili sos jika suka. Tak suka tak payah, boleh skip. Kemudian saya masukkan hirisan bawang merah dan hirisan cili merah serta cili hijau. Kacaukan sehingga merata dah masak. Bila dah masak, matikan api. Apa lagi siap untuk dihidangkan. Cubalah, sedap sangat.